Sejuk tak kak? Sejuk lah. Okay, hampa. Okay. Kita dapat lah rezeki, dapat customer apa? KPJ. Okay, kak main dari mana kak? Oh, dari Prai. Dari Prai. So kak dah berapa lama kerja di KPJ ya? 13 tahun. 13 tahun. Gaji kak ni tinggi tau. Kau tengok 4,000 lebih oh. 4,000 lebih tau. So kak pinjam berapa? 10? Ya. Tangan dapat? 10. Bersih kan? Sebab apa kak main datang pejabat? Takut apa? Tadi kata? Takut nak scammer. Takut kena scam lah. So ada nampak TikTok David kan? Betul. So terus datang pejabat lah. Main dari Prai kan? Betul. Dari Prai. So ni kak kira dulu. Yang ni 5K. So 10K bersih tak? Tangan Bersih. net kan? Ini 5 kak kira ya. 10K. So hampa ni staff KPJ. Saya tunjuk ya. So kakak ni KPJ ya. So gaji berapa tengok. 4,000 lebih oh. Gaji tinggi oh. So kakak ni pun sudah ambil 10K dah. Kakak ni tengah kira duit dah. So semua tadi saya explain semua faham tak kak? Semua faham. Semua faham kan? Faham. Ya. So hampa kalau hampa nak datang pejabat David ni boleh datang. Kalau jauh duduk luar negeri nak apply dengan David, nanti saya bawa letak satu beg biru tu, hampa tekan, lepas tu isi borang dan David akan contact awak ya. 10K. Ho 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 ho.